Oh, slow down. Oh, lajunya. Do you guys know that dalam solat sebenarnya kita perlu menjaga rukun-rukun solat, dan rukun-rukun solat ini adalah penting untuk kita melaksanakannya dengan baik dan betul, kerana kalau kita tersalah satu je rukun, kita kena redo balik solat kita. Dan antara rukun solat itu adalah untuk melaksanakan dengan tamakninah. Apakah itu tamakninah? Tamakninah adalah kita berhenti seketika, kita tenang-tenang melakukannya, ada pause. Jadi apabila kita lihat video yang kita lihat tadi itu, adakah ia solat yang sah? Kita serahkan penerimaan solat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita sebagai seorang Islam perlu menjaga kewajipan kita dalam ibadah, iaitu memastikan agar solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara rukun solat adalah melakukan gerak-geri rukun dengan bertamakninah. Pernah satu peristiwa di mana seorang lelaki memasuki masjid dan kemudiannya lakukan solat dengan begitu laju. Jadi Rasulullah SAW menasihatkan kepada beliau untuk mengulangi solatnya, kerana solat tu tak dianggap sebagai solat. Jadi lelaki itu pun ulangi sampai 3 kali. Rasulullah bilang dia, ulang lagi. Kemudiannya dia dah give up. Dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, aku dah tak tahu apa yang lebih baik daripada solat ini. Ajar aku macam mana nak solat dengan betul. Jadi Rasulullah kata apa? Apabila kamu berdiri, maka bertakbirlah. Kemudian rukuklah sehingga kamu benar-benar tenang rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu berdiri tegak. Kemudiannya sujudlah sehingga kamu benar-benar tenang sujud. Kemudianlah duduk sehingga kamu benar-benar duduk. Lakulah seperti ini dalam solat kamu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.